Ini saya nak review Perodua Azia 1.0 SE yang ni warna ivory white, warna putih. Okay, untuk Azia SE, bahagian depan dia ada front grill with front skirt. Dia ada skirt depan ni. Bahagian depan ni dia ada skirt. Okey, untuk Azia SE, dia menggunakan lampu LED lampu warna putih tu. Lepas tu dia ada lampu DRL day running light, lampu siang hari. Okey, untuk Azia SE juga dia ada solar security window dah. Okey, untuk seat untuk Azia SE ni dia menggunakan seat fabric. Okey, untuk bahagian steering dia kosong sahaja, cuma dia ada button power mode sini. Dia ada steering wheel power mode. Dia ada button power mode drive sini. Power mode drive. Kalau kereta nak memotong, dia bagi pick up lah sikit. Lepas tu bahagian meter dia dia menggunakan analog lah. Meter with RPM. Menggunakan RPM lagi. Ni untuk Azia SE. Di bahagian sini pula dia ada eco idle lah. Ni eco idle punya button. Lepas tu ni traction control ni sensor untuk parking hadapan dan juga belakang. Yang ni. Ni untuk leveling lampu lah. Leveling untuk lampu. Untuk aircon dia menggunakan digital air conditioner controller lah. Bahagian digital sudah. Untuk aircon aircon sudah pun digital. Dia menggunakan push start button Untuk Azia SE menggunakan push start button. Okey, untuk radio kita main pecek-pecek gini lah. Video dia standard saja. Macam ni je lah untuk bahagian radio. Okey, untuk kapasiti luggage dia dalam 265. 265. Dia punya keluasan bonet dia 265 sahaja. 265 liter.